Saya minta maaf pada customer-customer sebab kami naikkan 50 sen, takut membebankan customer. Dulu kami menjual nasi kukus kami RM3.50 dan selepas hari raya baru ni kami naikkan jadi RM4 dengan sebab ada kenaikan bahan-bahan mentah. Saya harap customer pun boleh datang support dengan harga RM4 sahaja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, sini ada jual apa Kak? Kami ada jual nasi kukus, nasi kerabu bajet dan nasi ayam madu. Setiap satu tu harga berapa Kak? Nasi kukus ayam rempah tu RM4, nasi kerabu bajet pun RM4, nasi ayam madu RM4.50. Wah, murahnya Kak. Dekat luar sana saya tengok ada yang harga RM7, RM8. Dengan harga yang murah ni boleh untung ke Kak? InsyaAllah ada untung lagi. Kalau saya nak tambah nasi boleh ke Kak? Boleh, jangan risau. Sini nasi free tambah. Free tambah juga? Ya, kari Unlimited? sambal pun free Boleh makan tambah. sampai kenyang lah Kak? Ya, betul. Untuk air, harga berapa Kak air? Kami jual RM1 je. Kalau minum di sini, free tambah. Ya. Kalau macam tu, saya nak satu lah ayam kukus. Kami sini boleh pilih ayam. Oh, boleh pilih ayam. Kalau macam tu, saya nak bahagian peha lah Kak. Boleh add on lah Kak? Boleh. Sayur RM1, masin RM1.50. Set keli pun ada RM5 sahaja. Kedai ni dekat mana Kak? Buka hari apa Kami bertempat di Taman Sri Kapar, Kampung Sungai Pinang. Kami buka daripada 8.30 pagi sampai habis ayam lah. Tiap hari kecuali hari Ahad. Hari Ahad kami tutup. Dah siap Kak? Dah. Ah, Selamat okey. berjaya bersaya. Kak, terima kasih. Sama.